Assalamualaikum guys. Selamat petang. Selamat kita kembali bertemu dalam live My Subi Channel petang tu. Okey, kita berada dekat Mami Sambal. Kita ada menu-menu baru dekat Mami Sambal lah guys. Siapa yang stok sini Mami Sambal, ia berdekatan dengan Ani Sup Utara. Depan nun ada apa? Miri Handicraft. Warung Putri ujungnya. So Mami Sambal di sebelum traffic light Jalan Silvia. Alright. So jom kita nak review menu-menu baru daripada sedap Mami Sambal. Antara menu yang ada di depan mata kami adalah okey, jom kita share dulu. Share kita pun live hari tu, hari orang cuti masa tu kan. Tapi kita dah bekerja dah, mula live sekira hari Mami Sambal tu asyik sini Mami Sambal guys. Like, comment and share dulu. Like, comment and share. Menu kita ada dimsum, ada ayam gepuk dengan apa tu, air kelapa, air nyo Khatulistiwa namanya. Air nyo Khatulistiwa. Komen-komen lo guys. Tahu Mami Sambal di sini tahu ah? Cuba komen lo mun tahu guys. Sila komen. Jalan Silvia nya sebelum apa nama hotel tu? Kingsway. Hotel Kingsway, sebelum sampai ke traffic light nun kaya Warung Putri. Okey, masuk dulu, masuk live. Cepat, nak tunggu orang masuk dulu, buat saya start makan dok. Ada banyak menu depan tu guys. Mami Sambal Jalan Silvia, betul. Siapa? Sebelah hotel Kingsley belah oh. Kingsley. Ngam. Kingsley. Dah cuci tangan lo. Cuci tangan kat mangkok tu. Kami komen lo, dimsum nyaman situ. Pakcik Mael dah komen. Kami belum makan. Pakcik Mael dah komen. Mauja. Waalaikumsalam friend. Good afternoon. Selamat petang. Arman ada tepi ya. Dan Syekh. Okey, tu ayam gepuknya. Siapa yang Jumaat, waalaikumsalam. Tu menu baru saya ayam gepuk sila, baru gila lah dalam masa sebulan lah kan. Okey. So tu antara menunya ayam pahaknya ada sambal merah dengan sambal kacang gajus. Sambal kacang gajus yang warna oren, warna coklat tu, brown tu. Dan yang kita ada kangkung goreng. Dan yang kita ada tauhu, ada tempenya, ada kopok singkong, salad. Tapi ada dua jenis sebenarnya untuk ayam gepuk tu. Ayam gepuk yang dua sambal, ada dua sambal tu. Musim buat sambal merah, kita boleh try sambal hijau. Ni ada sambal hijaunya juga. Sambal hijau, sambal merah sama harga RM17.90, betul lah. RM17.90. Menang nyaman makan dimsumnya. Dimsum banyak tu guys, banyak jenis. Kami nak tekak, kami sih tahu gila jenis dimsum tu ada ditulis lah, ada ditulis. Cuma banyak jenis dimsum, terlalu banyak jenis. Kami minum lojap air kelapa tu. Oh, ada cincau dalam tu ah. Wow. Ada cincau, ada lychee. Nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan lo. Pedas ke sambalnya? Kami baru nak test tu, Asmaida friend. Kami baru nak test sambal merahnya. Menurut tukang masaknya tadi, chefnya Wan Madah, si pedas gila bang. Okey, sedang-sedang ni pedas. Tanya. Okey, kita try. Kita tarai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nasi goreng seafood situ, udang besar. Ngam. Si pedas gila, okey. Ngam. Tu sambal kacang gajus. Kacang gajus. Buat campur kan ya, buat nyaman. Kacang gajus pun sambal. Kita try makan sikit-sikit tu guys. Dimsum ada banyak. Share dulu. Salam Bang Sub, saya hadir. Thank you Azmin.
Jauh daripada bakong. Nasi pedas, sedang-sedang. Sebab bila terlalu pedas, kita makan si enjoy tau sebenarnya. Terlalu pedas. Mungkin ada orang suka pedas kan? Campur dengan kacang gajus tau. Wow, mantap. Mantap. Si terlalu pedas tau Asmaida. Okey. Dim sum. Mantap. Si terlalu pedas. Belum pedas gila, ambil dah minum habis tau teh air. Sayur kangkong goreng. Kacang gajus saya malah yang nyaman je. Waalaikumsalam. Selamat hari gawai. Oha. Kak Julia. Terima kasih. Ya Allah, murah rezeki. Amin. Tengkah sayur kangkong goreng kot sikit dengan nasi sikit. Tahu order, boleh order melalui Wan, menu tu ada dalam Shopee, Grab, Panda. Semua ada. Ya. Si pedas. Waalaikumsalam saudara. Saudari. Terima kasih yang dah beri star. Ni ada sambal hijau juga guys. Untuk orang makan sambal merah, ada sambal hijau. Harga yang sama RM17.90 juga. Kita dah mula review awal sikit. Malam esok selalu penuh. Boleh tag yang nama kawan kita orang. Jom. Boleh like, comment and share. Sambalnya guys. Kacang gajus. Ayam gepok, sambal merah dan sambal kacang gajus. Dah start hidung rusak kan? Oh, hidung merah sebab makan pedas. Merah dah Kak Julia? Sikit dah. Tapi sambalnya okey, nasi pedas gila Kak. Sedang-sedang. Sebab bila terlalu pedas, kita susah nak enjoy makan tu kan. Hidung merah lah. Cinta yang nyaman. Ya, betul. Nyaman. Sambal yang nyaman. Sambal hijau pun ada. So, ada dua pilihan untuk sambal. Sambal merah, sambal hijau. Tapi sambal kacang gajus tu memang ada rah ayam tu. RM17.90. Merah lama-lama jadi hijau. Lama-lama jadi hak lah. Yang mana? Yang pun kacang gajus mulai yang nyaman lah. Nampak sih? No, ada coklat tu, kacang gajus pun sambal. Mulanya rasanya lagi blend tau. Rasanya campur lagi nyaman bila di blend dua-dua ya. Ayam rangup. Asmaida bulan tu juga kami ada balik Silamak. Kita pergi di Brunei seminggu 2 aja. Sedap. Sikit je beras, sikit. Air kelapa tu dalamnya ada
Ada macam bukan boba lah kan. Ada lychee. Yang pula kelak cendol. Kelak ni tunjuk kan. RM11 air kelapa khatulistiwa. Semalam salam sebelah ni ya bang. Sebelah Warung Puteri. Sebelah Kingsley Hotel. Kelak ni tunjuk view lah. Yang buka setiap hari. Hari Ahad pun buka. Kecuali Raya lah kan. Raya Haji tak buka sebenarnya. 4 petang sampai 2 petang. Kita ambil tisu lah. Petang sampai 12 malam. Kita makan dimsum dulu. Dimsum ada pelbagai jenis dimsum. Dah share guys. Menunjuk air dah. Mau dengan air kah? Dengan dalam air tu lah. Sekejap lah. Dalam air Neo tu. Tu. Nampak sih? Ada campur macam-macam. Tak cendol lah. Nampak ah? Okey. Tok mami sambal. Tok menu kita tadi. Ayam gepok. Tok dimsum kita nak makan tu guys. Sekejap kita tunjukkan satu-satu dimsumnya. Kami lupa tak nama tadi. Semua kami ingat. Raya apa macam mana? Raya sitok jak aku. Yang kuning tu apa tak? Kami lupa nama dimsum tu. Mungkin tahu korang boleh komen di sini. Yang tu apa agak-agak? Yang tu salted egg golden bun. Rasanya salted egg golden bun. Yang tu harganya, semua harga dimsumnya RM5.80. Semua. Tiga set dalam tu RM5.80. And then nya ada jual apa ada? Package ataupun kalau nak beli campur-campur pun boleh. Yang tu salted egg golden bun. Alright. Kita try sikit. Salted egg golden bun tu apa dalamnya? Untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalam itu ah? Lama ha? Pekat. Apa dalamnya? Dimsumnya macam ni dak jual friend. Yang jual sikit-sikit. Dalam sikit tu. Dalam sikit tu RM5.80. Apa betul lah? Dalam sikit tu RM5.8 eh? Dalam sikit tu. Harga ya RM5.8 dalam sikit tu lah. Betul. Dalam sikit bekas tu friend. Dalam sikit bekas tu harganya RM5.80. Ada macam-macam lagi. Yang tu ada udang. Yang tu shrimp dumpling rasanya. Shrimp dumpling. Yang tu kayak kita ada black pepper. Yang ni black pepper tak sebab kami confuse. Sebenarnya macam bentuk yang sama. Ada dumpling, ada black pepper, ada century egg siumai, ada chicken siumai, ada shrimp siumai, ada shrimp dumpling, ada salted egg golden bun, tadi ada seaweed siumai. Yang dalam satu bekas macam tu lah, RM5.80. Okey, and then ni ada tok juga. Tok main tunjuk. Dimsum untuk set. Ni ada set tau. Ni sikit set RM5.8. Guys tu satu set RM5.8. Kalau tuan beli 3 set sikit kira RM5.5. So RM16 lah untuk 3 set. Kalau beli 5 set dia ada di RM5.20. Kaya total RM26. Kalau tuan beli 10 set ni jadi RM5 sikit. Harga untuk 10 set dah RM50. Betul lah? RM50. So boleh campur lah. Setnya tak boleh campur. Set tak boleh campur guys. Dimsum ni ada package tak ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sigit ya. Sawai wi. Waalaikumsalam. Kat sini macam nyam dekat jalan Sylvia sebelum sampai ke Miri Handicraft Center ya. So ada Mami Sambal, Warung Puteri, Ani Sup Utara. Sebelum Ani Sup Utara, sebelum Warung Puteri akan nampak kedai tu Mami Sambal tu. So menu baru kita nak perkenalkan lagi tu tadi, dimsum dan yang pun ayam gepuk. Ada macam-macam jenis dimsum. Ambil suka air tu lah. Sebenarnya main dengan Ani untuknya dalam untuknya pola lain daripada yang lain.
yang masih makin air kelapanya. Terima kasih yang dah share guys. Banyak dimsum, berapa jenis tau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis dimsum. Siapa kami nak nunggah staffnya nak mula dimsum tadi. Siapa namanya teh? Oh, yang mana sambal hijau? Kau mesti mau try guys. Sambal hijau ni ambil rasa pun sama ke Datuk je. Ni terlalu pedas gila. Sedang-sedang. Yang tadi Wan. Ni Wan dah. Bang Wan. Nak mula dimsum tu siapa namanya? Lia. Panggil je. Ni Lia. Kita panggil Lia. Hanya tahu. Makanlah dimsum yang buah malu. Makan Encik Mail, Dok. Ini bukan masalah malu tu, macam mana? Masalahnya kenyang. Lagi makan? Oh ya kak? Okey, siapa? Kita try sikit Encik Mail dimsumnya. Kami dah try yang tu tak? Salted egg apa tu? Bun. Apakah? Satu set tu 58. Malam saya si makan dah. Untuk operasi mohon ulang lagi sekali. Okey. Untuk operasinya setiap hari pukul 4 petang sampai 12 malam. 4 petang sampai 12 malam. Try sikit tu. Tu dah ada sosnya. 4 petang sampai 12 malam. Setiap hari. Pelan Min, pelan. Yes, you might. Tu apa Min? Tu Min. Ni ada banyak jenis tak? Crab stick, shrimp, sweet sour beancurd roll. Tu rasanya sweet sour beancurd roll lah. Kami Sinangga kita makan salted egg bun ya. Fan, sila ulang makan. Aduh. Sila ulang Sila ulang makan Besar tu salted egg bun nya. Kami nak ulang makan Oh, jadi kenyang 2 kali. Salted egg bun. Okey, habis tu guys. Ya. Nampak isinya, intinya. Saya asyik habis tu. Mau makan 2 kali. Setiap hari pukul 4 sampai pukul 12. Betul, setiap hari sampai pukul 4 sampai pukul 12. Pukul 4 sampai 12. Salted egg golden bun. Datang awal jika sibuk nunggu meja. Malam sentiasa full. Supaya kami datang awal sikit untuk live review tu. Kita datang awal petang. Malam lah kami semua ganggu orang datang, customer yang datang. Yang dimsum tu semua dekat Foodpanda, Grab dengan Shopee. Tinggal sikit lagi lah. Lokasi tahu Oh, malam full house. Tapi kami dekat tu Azmin dekat boleh jalan kaki situ kan. Betul ya, Muhammad Salihin. Sebelah Hotel Kingsley, sebelum Anin Suk Utara, sebelum Warung Puteri, sebelum sampai traffic light Beri Handicraft lah.
Sebelum sampai Miri Handicraft Putra Free Light, akan jumpa Mami Sambal sebelah kanan. Kata Mek keluar sekejap Tapi main menunya di situ Mek nak perkenalkan kita orang, pun ayam gepuk tu lah. Ayam gepuk sambal merah. Kalau sambal hijau ada juga, ada dua jenis lah maksudnya, sambal merah dengan sambal hijau. Tapi ni ada sambal kacang gajus tu sekali. So dalam sikit ayam tu, paha tu, sebelah drumstick tu akankah sambal ataupun kacang hijau, kacang gajus pun yang dah di blend ya. Ada sambal merah di situ. Kalau semua sambal merah, boleh telah sambal hijau. Dua-dua harga yang sama, sambal yang berbeza. Okey. Terima kasih Frank kerana sudi ulang makan. Kira ulang tayang. Patutnya jangan ulang balik dalam live lah, ulang tayangnya. Kan? RM17 sambalnya si terlalu pedas, sedang-sedang. Kalau kami nak beri rate yang pun sambal, lebih kurang dalam sambalnya si terlalu pedas lah. Kurang pedas, kurang pedas. Sesuai untuk kanak-kanak boleh makan. Kanak-kanak yang mungkin dalam 12 tahun ke atas lah kan. Mungkin 12 tahun ke bawah mungkin akan rasa pedas sikit. 18 tahun boleh makan si pedas. Rate kepedasannya 8.5 per 10. Rate kepedasannya si pedas gila, sedang. Takut pedas gila, ni kadang kita si enjoy makan kan. Tapi mungkin ada orang suka pedas, mungkin ada level pedasnya. Bottom boleh request dengan yang pun yang ambil order ya, request kami mau sambal tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, bertahap-tahap pun boleh juga. Okey, janji dapat layan yang pun pedas ya. Okey, kami nak tunjukkan apa lagi, view di luar boleh? Tunjukkan view di luar boleh? Dah ready? Komen ready dulu guys, komen ready dulu guys. Komen ready dulu. Orang dah ramai di situ dah. So menu barunya antara yang menarik, dimsum, ayam gepuk, air nyo kelapak khatulistiwa RM11. Jom kita view di luar lagi supaya tuan tahu sini lokasinya. Okey, yang dah tahu mungkin dah tahu untuk ayam gepuk tadi. Alright, dan untuk antara dimsum yang kita makan ada 8 jenis, 8 ke 10 jenis. Okay, untuk yellow bun tadi dah 2 dah boleh makan . So yang satu boleh makan tu. Okay guys, boleh order. So kita nak view di luar. Suara bergetar-getah tak berapa jelas. Suara bergetar. Suara Mek okey je. Jom. Ready lah, ready. Suara kami okey sih okey. Macam okey je. Tu Jalan Sylvia. Sini kita nampak apa, Parkson, Meritz Hotel. Tu Jalan Sylvia tu guys. Daripada Dewan Suara Nun sampai ke Miri Handicraft tu, Jalan Sylvia. Ya, ada Kingsley Hotel, ada Anis Utara, Miri Handicraft Center. So lokasinya di situ. Stoknya ready. Wow, thank you. Okay, ni mula air dalam bas. Tuan nampak bas merah tu nyalah. Tu lah Mami Sambal. Bas merah ada logo tu, logo Mami Sambal. Alright, order air semua di situ. Audio okey, audio okey. Kenapa bergetar ya? Bergetar jiwaku. Okay, air order di situ, background kita. So tu tempat duduknya lah. Orang pun dah ramai dah guys, nak makan. Okey, tadi je ada gangguan. Oh, tadi ada gangguan. Ada ya kali nak. Oh, ada apa? Ada benda lalu. Okey, sebelah Kingsley guys Sebelah Kingsley Hotel. Kingsley Inn hotel. Kingsley Hotel. Okey Min, suara okey. Alhamdulillah. Okey, boleh order dekat GrabFood je, Mami Sambal Cafe tak? Alright. So dah tahu dah tempatnya. So terima kasih yang dengan live ayam gepuk daripada Sidap Mami Sambal, menu baru sebenarnya. Dan air apa tu, khatulistiwa, air nyo dalamnya ada kerak cendol rasa. So dalam pun ada tempat duduk juga. So tuan boleh lalu dalam tu. Duduk dalam tu pun boleh. Stop guys. Tu untuk duduk dalam lah. Siapa nak duduk dalam boleh duduk dalam tu . Siapa minat duduk di luar, duduk di luar. Di dalam pun boleh juga. Alright, so terima kasih.
Kami nak end live dulu. Terima kasih kepada Sidak Mami Sambal jemput kami untuk review menu baru sedaknya. So terima kasih lagi sekali. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi dalam live kita seterusnya, insyaAllah. So jumpa-jumpa singgah, try menu baru dekat Mami Sambal tu. Okay, Jalan Sylvia dekat sebelah dengan Kingsley Hotel. Sebelah tu kita ada tempat untuk repair aircon tu sebenarnya, kan? Sebelah tu je. Okay. So terima kasih. Jumpa lagi guys. Jangan lupa like, comment dan share. Try menu baru dekat Mami Sambal Jalan Sylvia di Miri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.